surga. Tak semayang nak, tak puasa nak, tak berjagat nak, tak ada wajib nak, tapi surga kamu. Menyata semayang jodoh tidak. Menyata tak wajib 203. Jak umrah bulan 3. Arab itu dia kata 3 Arab Saudi. Tapi ada mau surga. Teman-teman yang pertama, rajulun lam yu'addib ibnah. Orang yang membiarkan anak adab ke Allah. Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah, kita hadir di majlis taklim, kita hadir di majlis zikir, tapi anak katanya tua tadi hingga anak katanya anak itu Allah. Orang syiknya akan kamu surga, walau sembahyang, walau berpuasa, walau berjagat, walau. Anda mau dengar? Orang syik yang biarkan anak dari Allah, yang kejut bicara anak umur 7 tahun pun kewajiban atau orang syik jaga anak ba'afu neraka. Dalam hadis Nabi yang kita anak sekali jilid pertama nombor 20, murru sabiyya bisalah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashara fadribu 'alaiha. Murru kata-kata amal dipertanggungkan kepada wajib hati urun syik, tapi urun syik yaitu ayahnya dan mamanya. Wajib bahasa adihya dan adihma. Kurno anak umur 7 tahun belum mengerti tentang ihwal salat. 7 tahun anak tetap suri rukun sembahyang. Bobe ini. Ramai kaji kematinya rukun sembahyang kedumbo. Kedumbo. Yang pertama wujud hari. Pertama ni kedua berdiri. Terkuri pada Fatihah. Rukuk 5, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara 2. Duk si kurung tahiyat akhir, 10 asyik tahiyat dah baca. 11 selawat, 12 salam, 11 kemang, cerutip guna. Wajib atau rusyid purnawana. Yang kejut antara ayah dan mak lebih berat bunda kepada mak untuk didik anak. Karena hadis Nabi, al-mar'atu madrasatul ula lil walad. Orang ini guru pertama untuk didik anak. Yang kejut sangat-sangat tergantung cara anak bawanya. Menyamai cara anak, menyamai bangai, anak kena on. Yang kejut proses jamun, dino beda. Yang kejut yang muda-muda yang dalam kahwin, urina mereka lagak ada. Benar itu ya. Ini lagi waktu kan bangai tu. Urina negara buku dia beragama. Cara urina cara penuh mak jamun pasal anak lain pun betul. La ilaha illallah, Allah. Kalimah thayyibah ada berkaitan mati mak jamun. Maunya api betul. Andaikan waktu dapat menyamakan urusi ya keluar dapat wajib atau urusi didik anak ilmu agama mulai umur 7 tahun purna anak dituri takbiratul ihram Fatihah rukuk hingga salim anak pun mengerti umur 7 tahun. Kita pun anak ingat kayu semayang haitim, kayu puasa haitim, fadribu alaiha. Ni kata anak kata ngan pun tak bek dengan balak menenggai. Ngan pun juga lepoh kacau ijazah petik buat dulu. Ya anak ibadat. Tungku pakai tungku yang hanya sempurna long yang dia rumah dan kolong bandua tulah dua baraku. Berdoa tidak lebih hendak. Atau apa hendak berapa? Ia sibuk mama super sibuk. Betul di rumah, buat mana rumah dua super, buat bui super nampak kamu. Pakai batu pun nyahan oleh karena demikian. Lepas habis buka balai pengajian.
mak merewah kewajiban yang berpundak oleh Allah ba'dranu karena drone kana hukum atau super sibuk dalam kebantu ba'abi-abi nyo anak long lontat no balai abi kurnolok nagot akai abi udah nak nagot akai abi dibantu kau nagot akai abi kerja pembelian tu baik waktu ni baik pembelian ada kat lepas nak duduk bak-bak tu kufum yang tu lah anak kuku abi tak dia telah lagi nak sebab lampunya spray apa-apa hargailah guru. Nana dia buat ni nama. Gurai paling hak adalah gurai alihba, kulipu koi. Jadi dia ni nak dia anak kena terjadi dikit lebih iklik minyak ewo rumah bek ni perumun dia minyaknya. Data iklik minyak dia. Nak koi tidak seperti. Sebab malam kampung dua macam. Itu di merdu dua macam. Bila merdu ngaceh latan nam sambung nang ro. Oti no nasi. Nah model mak ikli wala. Kalau lagi report ya. Ada model dong langsung mau ada kono ko. Anak ni ikli kerana Mia mak jamun pertama poh lemak juga biasa anak ibudak ngabai luar rumah. Tapi mia malunya Pak Lepoh ni elok pak lempur tu hai ten kumpa kumpa ni anda dia kali tu lagi ada kita karena dia ala apa ni tu ikamu gure ino igale ino bibino ni bukan kaboh balik 20 dolar leplo nyo beno kanuru nyo bukan itu bodrek buat tu ni leplo dolar tu balik leplo macam orang ada balik ada tu nyo beno balik pun dah gonya itu tuan ada wahyu Muhammad Gaddafi Muhammad Sul itu le Muhammad alif bari a le bari i le bari u a i u kai i to le ore akan bola ba bari bi ba bari bu ko ka ni ko da da ni bukan Bok piu kai mayan ko ni tungku ne le di aulia di elo ka Kalau tu balik jumpa insan syuhi yang kecil paling hek gurai alih yang kecil mak dia jadi berpoh-poh kat luar dan dengan umi dia lembuh banding ikan motorku sabah balik saya perlu dan umi dia bukan Irana nak pernah digagal mana 19 ni anak sabah tidak yang benar Mungkin lagi ni cubit energi kira. Nekut anu dan energi mamak kok. Tiga nekutah ngabah, dua ga ngabah, lega ngabah. Sukut ga watih air pegah le ngabah. Menjarau tu ngabah. Menjarau. Watih palak nekoh kan. Anu kira dia mengandung kira, dia lahir kira, dia ibu kira. Watih mengeh nekoh kan. Mereka yang ni kira lebih nekoh. Mereka mau yang anu kira pemuduk kan. Mikir tau. Hayu tak ampun hayu lam dasan urang mujasam lumbai sahayu tungku di kampung urang yang fon-fon mata lumbai sahayu tungku di kampung orang yang fon-fon pernah alih bang bertanya gue alih muliakan gue alih bana umi
Sama dengan yang wajib untuk anak kalau ditanya orang. Menyemunan mak didiklah anak beragama hingga anak berdiri Allah. Naklah ibadah ke Allah. Baru ditanya orang syirik. Belah dengan neraka Allah. Menyemunan yang juga buat anak. Sebab mak boleh bawa dua. Hai bawa dua. Umi, kita tanya orang yang mak tahu dia belakangnya. Mandum tak tinggalkannya bukan. Yang pertama, ibu mengatakan Allah bina harta, pangkat, jabatan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu mengatakan Allah. Yang kedua, Allah bina kubu. Lakon kurumuh anak sahabat kerabat. Allah meninggal dengan nailuk dan kubu. Yang kelih, yang mengatakan Allah macam sedekah jariah bila memang doa anak yang sah. Ia yang bermaksud. Perlu doa anak saleh tapi beringat haitim saleh anak mihana dalam didikan agama. Kau tidak Sayyidina Ali laula khamsu khisalillah sarat nasu kulluhum salihin. Yang dipegang dalam kitab Nasaihul Ibad yang sekarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di mana juga hang itim saleh orang ulun dia macam 5 perkara. Ana lu pegang 5 dan sebagainya. Tabah macam al-qanaah bil jahli. Apa makna qanaah rida? Apa makna rida? Menerima dengan lapang dada, bil jahli dengan kebodohan. Jahli yang dimaksud di sini bi ghairi ilmi din, tanpa ilmu agama. Nah nak tahu doa saleh hakim saleh. Nak tahu doa anak saleh. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana. Nabi ya Allah anak lembujukkan anak yang soleh solehah. Nak tahu doa lagi? Nak salah hikah. Salah ada kurang. Hai nak salah peh kena ruak. Uroi peh malam itu wah. Hai peh salah dia hendak tajuk bahagikan agama lembu tendok. Kue pohlu itu benar. Aluri nak boh. Dan kue pohlu bahan di pemanok mereka tukung kakaknya bukan. Mereka pun lepas tu nak cetak bolu. Lepas tu lah open macam masak itu kue. Ini bahan bolu cetak lagi. Bahan bolu cetak bolu. Nyawa macam masak pun dah kena bolu ku bolu. Ada nama kata oh ini kita bawa kubur ke hanya ke bolu ku bolu je. Dia kemudian kami doa anak musaleh tapi anak ada tak salah macam salah memang. Baru itu salah tahu kamu anak dalam cetak tak. Nak kerja baik salah cetak. Hai maksudnya cetak salah dia baru diunyong dia cetak tak. Dia salah dia cetak tak. Insya Allah itu dia akan sah. Yang agam misalnya yang ini misalnya. Yang kerja yang saudara yang agam wujud ketumpu agam, yang ini wujud ketumpu i. Hanya ketumpu ini ke? Insya Allah berkat dari Allah. Jadi mak Yakub anak jangan dengar umi. Sudah awak jaga anak masa depan. Ada bukan awak kuliah anak masa depan. Pas masa depan awak kuliah. Berku alhamdulillah anak si kakak aku di. Pak itu saja apa kesmah. Tidak jadi. Berada apa? Matungku pada dia juga menguhai pada sport. Abu tanya fortune. Long nak bawa. Tirai bawa semua ni. Ini benar sih mulut berapa pun Abu. Ini apa lagi? Ya pokok ni ulun punya akan diputih oleh Allah. Nampak ni? Ya'juk al-hidayah dengan tajuk hidayah baru nak ikut anak yang sah. Baik dibayar yang tuan-tuan. Baik pegang-pegang urun jaga anak ke depan. Rezeki urun alim berbeza dengan rezeki urun jahil. Urun alim rezeki lagi kepinah urun kaya. Urun jahil lagi kepinah batai. Semangat tak cok pen yuk batai dengan yuk urun kaya. Semangat yuk urun kaya. Lu nak tembak. Ino saya dah kerja gaji harian kan betul baik. Isi rogorek ketemu pun dia pada berkah. Dia bukan nak berkah rezeki. Kerja dah kita ta'lim berayang boleh. Alladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Orang yang bersungguh-sungguh buat jalan lo kudah jalan pergi ke Allah.
Long tuan Abu Mutuah akan pernah long lupa lagi nyo, tak pernah aku bermimpi. Ulu cik long berkata, ayah long berlaut, mak long hanabu berada rumah tangga, ayah long jauh berada rezeki, bandunglah tidak jauh tersebut. Urut ujunlah angin badai pun dalam laut Allah Taala. Berupa apa yang urut tu, urut waktu, urut cuma kekiran belum terhubung belum buat diri. Cukup betul. Tapi hanya terbayang untuk elok emoto, hanya terbayang untuk elok emoto, hanya terbayang untuk elok untuk rumah kalau aku baru aku rumah dari atas. Kita aku benda rumah. Kadang-kadang orang tak nak, itu dah lama. Oh, ya, yang kecil, ya, nak dengar. Nak hawa lu tiada aku. Adalah. Menyahawan memintian dengan lagi orang tiap kawin. Ungkot haikak kebarangan yang pernah. Menyahawan ungkot nilang berdoa yang umpun udang budek. Yang pun bilang ungkot ni bermuntah. Ia boleh anak berbuat luku yang dinyanyian tak kawin kami. Walaupun pun tiap kena boleh. Ada yang tiap dia udah bagi. Ataupun benda dia beriti, latih ditambang kami. Pada tahun 50, Iwa 50 tiba kakak, alhamdulillah mak kabut mahali, kenyang dia. Nak kau galak dekat, walau mak minum golam, tinggal kukuh baca kitab tu. 7 tahun ibu si kakak, awak kena kakak. Alhamdulillah mak. Kan, tengku mak orang bakungan. Kurang pun jalan bukan. Elak dulu. Sekali insya-Allah iwa tungku rumah bangga Tuhan. Hati peraya dua kampungnya tungku pulang. Iwa kampung nabi sendiri tungkunya. Harus dengan bakdon. Hai kak, yang pada tungku deh. Oh nazar gua mangak lu tu ganteng tu deh. Pasti itu ya Allah nya pada kau bisilo. Tenang Tuhan. Dia boleh kecil di benda. Ina merupak melintas ke kuya. Nanti dia ke lebih. Betul ya. Bangkan kawin orang fortune, boleh kedua orang selfie, boleh gelai orang pajero, boleh keput orang kalpat, boleh kelima kapolres tu. Wadah dia macam ni. Kita letak cukup, kau itu apa? Oh, mana dia orang tu? Ada dia pegang Malaya. Ada dia tu. Kalau dapat. Saya kira ini boleh ya. Jadi, orang kata ni carilah yang pasti demi kehidupanmu untuk akhirat. Takkan pernah Allah hadirkan seorang imam bagimu kalau kamu tak siap menjadi makmum. Takkan pernah Allah hadirkan suami yang soleh kalau dirimu belum pernah jadi perempuan yang solehah. Insya Allah yang tak soleh, menghibur dong. Yang pertama hantar surga orang syik yang biarkan anak-anak curi Allah. Itu nama pasal anakmu. Yang kedua penyebab hakim saleh adalah rajulun fi qalbi hasadun. Orang yang dalam hati sifat hasud. Tunggu tiba tunggu hasud. Hasud ingin nikmat yang nabak gok bergadah dan gok berujuk musibah ya Allah. Contoh. Ketanya tak duduk dalam kampung rumah dia dempet dalam rumah gok. Ikannya tak duduk pakrah dengan anak ke mesti ticut. Ladeh nak rumah Kak Ni tidak aku tak berapa lekah baru panas kami dua pintu. Kalau lekah baru dua kalau bertilak syok ikannya rumah tijuk bukit-kek dia makan rumah. Tapi balik Goblok tanya susahnya yang biasa hapusnya ke kamu tunggu bagaimana? Itu hati sederhana lagi. Dia sederhana dan sederhana. Dia pulang daya lagi tengah maju menurut tiba-tiba habis betul tak ada murid. Dia yang jaga malam, dia 3 minggu jaga Hanabi daya. Sejana Nabi Muhammad dengan kaum Medan ya. Kupu Ali. Yang kita betul apa awal dia betul bunga.
Kalau jenuh, ada ni kayak orang kiri, kamu anak buat, mana buat. Kalau mana kau anak buat, habis dah Medan, buat, dah ada motor pun kau jenuh. Nanti kau sesak muka dah ini. Habis dah Medan, dah ada motor, kau mungkin orang. Gua habis Medan katanya baru ngomong ya Allah. Kak dah baru maunya hana doa kak. Ya Allah habis lupa doa enggak kita sakit op nama ya di nomor baru sakit kan. Yang sakit kan tu sudah nomor baru tak boleh mau sakit. Kamu lagi dalam Assalamualaikum. Oh sakit. Waalaikumsalam. Kalau itu sakit, mana tu buku yang Medan berapa? Itulah darah 6 tu. Sebenarnya apa? Waduh ini. Kata hati kita bangun tu bumi ada pun dan Medan kita nak jauh kalau bukannya lah kita mahu berke. Jadi nak ada pajero muhai kai juga you. Nam tu kata ada dengan jauh. Pada itu lebih ada dengan jauh Arab pulih. Mak sudah gitu. Kan ada yang lucu, betul dia patut rumah lah. Satu bagi cok 500 nya kita. Sudah lagi bukan dia lah. Lemah lah 4 betul sudah. Dia sudah masuk ke sini. Oh, tak lagi. Yang ini adalah bahan maka makmurna ilmu tasawuf dengan nak ilmu tasawuf tanya anak punya juga katurinya hasud katurinya riak dan dengan nak tasawuf ditanya akan tawaduk putra tawaduk itu merendah diri si kurun tawaduk tanya agam waktu merupakan lenggok bawa kita dia pek-pek lenggok kami Assalamualaikum Tuhan apa yang doa nak doa tumpi kali betul menyampaikan murtad dia ni dia si kurun tawaduk lam gampang yang urut kat tawaduk hana karule pakan hana gepegah draw betul yang ngati gok betul pakan hanya karun la gampang bantu urut pegah draw betul hingga salah urang lah lakon dengan perumoh benar tawaduk punya nak tawaduk hana karun lakon perumoh pakan sampai karun perumoh betul itu lakon betul kri perumoh ada kak betul kok ada laganya wah betul kok kejadian urina mutawaduk malam tengah malam nisfu Sya'ban malam kepampun dosa oleh Allah kita ni lakon malamnya wah nak yang perumoh tak video ayo wah tu mak cara rumah hot main gaduh malam tengah malam nisfu Sya'ban nak ingat 5 bulan yang kau ikut longkok berat salah angkat Bukan ya? Hanya sengaja long tanpa kata uji peracah. Ia perumah tahu tu betul ayah ya Allah. Hanya salah drone ayah. Be ayah kemah salah lo. Ada bukan bapa lo mucak mungkin ayah tanpa mama. Kalau kurumuh atlet kalau langkah, laku atlet sama langkah. Menyapa dua baju berhukum. Kuatnya kakaru bukan laku yang langkah. Mahal itu mata bela. Pakai ni. Nanti ada kita tua, pakai ni nanti no. Alang bukan pakai jadi rasa tulis. Putih rumah tangga bahara manusia keduanya yang kedua, yang ketiga apa penyebab hakim soleh adalah rajulun la yuhibbul ilma wa ahla. Orang hana galak juga dah hana galak ke ahli ber. Yang kedua Abu Utul Nabi pengajar waktu Nijah Abu. Fahala jatuh kali raya untuk kepegah pada lebar Abu. Ni mudah dilemah Nijah Abu. Nuduk sama sahabat majlis khairun min ayyusalliya alfa raka'at. Lebih hebat daripada sembahyang sunat 3 rakaat. Nedua walaupun tengok betul Allah sendiri dengan Abu Mah itu membuat kerana itu
Abu Mah bila kitab le'ud, ini tahukun le'ud. Itu Abu Mah, bismillahirrahmanirrahim, babu taharah bermula ini itu bab taharah. Tapi saya tak tahu beli itu. Ajan luar itu, sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Ya Allah tahu. Baru itu ada tenut sedang berupa paha, warna tenut sedang berupa paha, pahala. Yang kedua ada tenut berupa pahala. Tu tak dia. Lepas dia huruf tenut berupa pahala. Biganya naurusi nama mak kami tinggal kat itu. Terus itu nak katauri ke arwah dia apa? Saya kalau di kampung 20 rot ini baca samadi. Yang samadi ya 18 rot, 2 rot tenut. Waten pertama pen 18. Nan berbeza atau amplop turun dulu. Apa mampu buat tu dia bukan? Kalau dengan ada tenut berpok pahala. Jadi abi, waktu abi membuat jadi urut tenut yang banyak tu kenapa? Penting sudah tak tu menara mewah. Abi, macam abi tenut. Bunga-bunga kau hai, tu tak boleh sawit kalau kau. Abi tu mana anak buku minta tenut daripada tenut ilmu anak pahala, tenut ini anak pahala. Minggu ke dia tidak buat nak buat tenut sebab petang-petang. Kemudian jadi tanya buruh-buruh yang mencintai ilmu. Kun aliman aum ta'aliman aum mustami'an aum muhibban. Bujit kata kurang alim. Mungkin 5 alim tinggal ke terus mungkin. Bujit kata muka alim murid ya'bud. Hantar tem ya'bud. Nak ya'bud anak kita. Jitlah datang. Mustami'an pendengar. Mustami'an dihajat bujit ke muhibban. Bantu agama. Baik tenaga, ilmu, harta. Bantu agama. Orangnya Tuhan, harta lampuh itu luas. Punya lampuh bantu daya. InsyaAllah, ni sama-sama kapakor agama Islam akan terjual dengan kembali. Nabi ini juga, bil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu Islam akan hidup, tanpa ilmu Islam akan mundur. Punya benar, sama-sama waktu tidak buat. Anak muda benar buat, urut Tuhan benar buat. Anak mit, nyodaya dalam kampung. Pegat peraturan desa. Kibancara anak mit SMP, SMA, wajib bin hidayah. Aktif rekom peraturan kampung. Anak mit pohonam jabut wali habut tebok daya dalam kampung maju generasi selamat negara kampung hanya orang banyak dan generasi gara-gara anak didikan dalam kampung baru sedikit jelasah tinggal Tuhan orangnya untuk beli juga hasil di kampungnya Pak Melaka ada masjid yang ada orang Tuhan kalau mudah mau Tuhan agak epah baru mau ada udah lupa saja. Kalau dia mungkin sudah mesti berjalan. Inna Allah wa malaikatahu. Penjaga dan tubuh penjaga kalau dulu. As-salatu khairun minan nawm. Anak muda jadi muhadis mantap Tuhan. Anak muda soal ini Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Yang kedua akan dia menyiapkan tanpa didikan agama atau pesan dengan ilmu hidup jadi mulia, dengan seni hidup jadi indah. Dengan mulia, dengan ilmu, dengan mulia. Kalau lagi menuntut kita memang hina, tapi saat dituntut kita akan mulia. Baik ya, jatuh lagi. Tengok takut dihimbangan. Tak yang sikit. Daripada kamu roh kamera. Cuman bumbu. Dia buku raya, buku pada kau. Buku raya, buku bah menang kita. Ini tahu akan mulia. Akan mulia. Lentuan dari pun sama mulut sampai malam ngetik malam pada mana nak itu boleh. Nanti dia takut kamu buat. Tapi aku handi buat. Saja pulang kebok ni pulang tak boleh lah. Mana-mana. Ini baca buku-buku.
gadget, yang penting guna sabar. Takkan pernah dinamakan perjuangan tanpa ada pasangan. Berjuanglah, insya Allah kita akan berhasil. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.